17 Disember 2002, ICJ membuat keputusan bahawa Malaysia mempunyai hak kedaulatan ke atas wilayah Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Pada hari ini dalam tahun 2002, Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ yang bersidang di The Hague, Belanda memutuskan bahawa Malaysia mempunyai hak kedaulatan ke atas wilayah Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan yang terletak di pantai Sabah. Keputusan ini dicapai menerusi undian 16-1 oleh Badan Perundangan Tertinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB dan sekaligus menamatkan pertikaian selama 33 tahun antara Malaysia dengan Indonesia. Laporan keputusan setebal 60 halaman itu telah dibacakan oleh Gilbert Guillaume, Presiden ICJ, selepas mahkamah mendapati bahawa bukti Malaysia menjalankan pentadbiran berkesan ke atas kedua-dua pulau tersebut sahih dan kukuh. Malaysia mengemukakan bukti merangkumi aspek perundangan, pentadbiran dan pelaksanaan kuasa kehakiman.